Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan negara ini sunyi tanpa azan, tiada lagi seruan yang selama ratusan tahun menjadi nadi bumi ini tiba-tiba dianggap gangguan oleh suara yang baru muncul semalam. Ironinya, yang lama dipertikaikan, yang baru pula mahu menentukan aturan. Kalau azan pun jadi masalah, mungkin bukan bunyinya yang perlu diperlahankan, tetapi toleransi perlu ditebalkan, dan jika tidak mampu, maka di situ bukan tempat kalian. Pihak berkenaan telah menghantar satu WhatsApp kepada saya secara peribadi menampakkan satu gangguan kepada AJK Surau Taman Seraya. Isu melibatkan Surau Taman Seraya yang turut dikenali sebagai Surau Taman Seraya kini berkembang daripada konflik komuniti yang berlarutan secara senyap menjadi satu polemik besar yang menyentuh sensitiviti agama, undang-undang dan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Surau yang terletak di Jalan Bunga Tanjung 21 Ampang itu sebenarnya telah menjadi nadi kehidupan beragama Islam penduduk setempat, beroperasi lebih 30 tahun tanpa sebarang isu besar. Tetapi sejak kira-kira 5 tahun lalu, selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP, keadaan mula berubah apabila muncul gangguan berterusan daripada seorang penduduk yang didakwa baru menetap di kawasan tersebut dan tidak berpuas hati dengan beberapa aspek operasi surau. Individu berkenaan telah menghantar mesej WhatsApp secara peribadi yang dilihat sebagai satu bentuk tekanan dan gangguan kepada ahli jawatan kuasa AJK Surau. Gangguan yang pada awalnya dilihat sebagai isu kecil akhirnya bertukar menjadi konflik serius apabila pelbagai bantahan dikemukakan secara serentak sekaligus mencetuskan ketegangan dalam komuniti. Kemuncak kepada konflik ini berlaku pada Jumaat 24 April 2026 apabila seramai 10 orang AJK Surau yang diketuai oleh pengerusi Abdullah Sulaiman hadir ke Balai Polis Pandan Indah untuk membuat laporan polis secara beramai-ramai. Tindakan ini diambil selepas pihak pengurusan mendakwa gangguan yang diterima semakin keterlaluan, berterusan dan mula menyentuh isu sensitif berkaitan agama, raja dan kaum 3R. Laporan tersebut dibuat sebagai langkah perlindungan undang-undang serta bagi memastikan isu ini ditangani oleh pihak berkuasa secara rasmi. Ia juga dibuat bukan bertujuan mencetuskan sebarang konflik, sebaliknya bagi menangkis dakwaan fitnah surau berkenaan. Dalam masa sama, kes ini kini berada dalam perhatian Polis Diraja Malaysia PDRM dan dijangka akan dirujuk kepada Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS serta pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ bagi penilaian lanjut. Saya nak tanya, lu siapa? Tu dia ayat dia. Lu siapa? Kalau tanya saya lah, tak perlu tulis surat. Kita minta pihak berkuasa ambil tindakan mengikut akta hasutan. Ya. Sebab dia menghasut orang. Membenci Islam ni. Betul. Konflik ini berpunca daripada beberapa siri tuntutan dan bantahan yang dihantar kepada pihak pengurusan surau, termasuk melalui mesej peribadi oleh individu terbabit yang dalam masa sama didakwa cuba membawa naratif bahawa dia mewakili komuniti penduduk walaupun perkara itu tidak mendapat persetujuan majoriti. Antara tuntutan utama ialah bantahan terhadap laungan azan 5 kali sehari menggunakan pembesar suara luar yang didakwa mengganggu ketenteraman, walhal ia merupakan amalan asas dalam syiar Islam yang telah lama diamalkan di negara kita. Selain itu, individu berkenaan turut mendesak supaya pelaksanaan solat Jumaat dihentikan, kononnya kerana mengganggu laluan trafik, walaupun surau itu telah menerima tauliah rasmi sebagai surau Jumaat sejak 15 November 2019 daripada JAIS bagi menampung keperluan jemaah di kawasan Ampang. Tuntutan lain termasuk cadangan supaya surau tidak menjalankan sebarang aktiviti selepas jam 5 petang, bantahan terhadap pembinaan anjung tambahan yang digunakan untuk menampung jemaah yang melimpah ketika solat Jumaat serta aduan mengenai cahaya lampu surau yang didakwa terlalu terang walaupun kemudahan tersebut telah lama digunakan sejak surau itu dibina. Pihak surau sebelum ini telah mengadakan pertemuan dengan individu berkenaan termasuk dengan kehadiran pihak berkuasa agama dan menyangka isu tersebut telah selesai. Apa yang menjadikan isu ini lebih kompleks ialah apabila semua bantahan tersebut muncul hampir serentak sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pihak pengurusan surau dan mencetuskan persepsi
menyedari bahawa wujud cubaan untuk menyekat operasi institusi ibadah tersebut. Keadaan menjadi lebih tegang apabila tular di media sosial senarai tuntutan yang dikaitkan dengan individu terbabit, termasuk penggunaan nama yang seolah-olah mewakili komuniti penduduk. Pada masa sama, beberapa hantaran di platform seperti Facebook dan Threads yang mempertikaikan fungsi surau telah mencetuskan kemarahan netizen, malah ada yang menganggapnya sebagai unsur Islamofobia dan cubaan menggugat keharmonian komuniti. Dalam memahami reaksi yang tercetus, latar sejarah dan kedudukan azan di Malaysia memainkan peranan penting. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, lawungan azan telah menjadi simbol rasmi syiar Islam dan kedaulatan pemerintahan, berkumandang secara terbuka tanpa sekatan. Tradisi ini diteruskan sehingga ke era moden dan diperkukuhkan lagi apabila negara mencapai kemerdekaan melalui Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada tahun 1957. Perkara 3/1 menetapkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala perkara 11 menjamin kebebasan beragama sekaligus memberikan asas kukuh kepada amalan seperti azan untuk terus dilaksanakan secara terbuka. Dengan perkembangan teknologi sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, penggunaan pembesar suara untuk azan mula meluas di masjid-masjid utama seperti Masjid Jami' Kuala Lumpur dan Masjid Negara sebelum menjadi amalan standard di seluruh negara. Bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara, garis panduan penggunaan pembesar suara telah diselaraskan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majlis Raja-Raja, khususnya melalui Perkeliling tahun 2011 dan 2017 yang menetapkan bahawa pembesar suara luar digunakan untuk azan dan iqamah sahaja, manakala aktiviti lain dijalankan menggunakan pembesar suara dalaman. Faktor sejarah dan perundangan ini menjadikan bantahan terhadap azan dalam isu Surau Taman Seraya dilihat bercanggah dengan amalan dan dasar yang telah lama diterima di negara ini. Justeru tidak hairan apabila reaksi orang ramai di media sosial dan komuniti setempat cenderung menyokong pihak surau. Majoriti netizen menyuarakan solidariti dengan menegaskan bahawa surau tersebut telah lama wujud dan tidak pernah menimbulkan masalah sebelum ini, malah menjadi pusat ibadah penting bagi penduduk. Ramai juga mengkritik tindakan individu pengadu yang dianggap tidak sensitif terhadap norma masyarakat tempatan serta keharmonian antara kaum dan agama. Dalam masa sama, terdapat gesaan supaya PDRM dan JAIS mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat unsur provokasi atau cubaan mencetuskan ketegangan agama bagi mengelakkan isu ini menjadi contoh buruk di tempat lain. Sementara itu, Adun Teratai Yu Jiaho menegaskan dia tidak pernah melarang lawungan azan, menghalang solat Jumaat maupun menutup penggunaan lampu di Surau Taman Seraya. Penjelasan itu dibuat bagi menafikan dakwaan yang tular menerusi satu hantaran di Threads yang mendakwa dia berniat menghalang surau berkenaan daripada menjalankan aktiviti tersebut. Menurutnya, dia hanya menerima aduan daripada penduduk setempat berkaitan isu melibatkan surau berkenaan. Sehubungan itu, satu sesi dialog berkaitan isu Surau Taman Seraya pada awalnya telah dijadualkan berlangsung pada Sabtu 25 April 2026 di Dewan Komuniti Taman Muda dengan penglibatan U, pihak surau, agensi berkaitan termasuk polis dan MPAJ serta komuniti setempat bagi meredakan ketegangan dan mencari penyelesaian secara harmoni. Bagaimanapun, pihak pengadu didapati mengambil kesempatan dalam perancangan sesi dialog tersebut dengan mengedarkan minit mesyuarat atau agenda yang tidak berkaitan dengan U. Malah, U mendakwa dokumen itu turut mengandungi unsur provokasi yang boleh menjejaskan keharmonian komuniti setempat. Lantaran itu, pengurus DUN Teratai Muhammad Firdaus Bab berkata sesi dialog tersebut dibatalkan atas faktor keselamatan selepas mendapat nasihat pihak berkuasa. Dalam pada itu, satu laporan polis turut dibuat terhadap pihak yang menyebarkan kenyataan palsu berkenaan bagi membolehkan siasatan dijalankan dan tindakan sewajarnya diambil. Dalam perkembangan semasa, kes ini berada dalam perhatian pihak berkuasa dan dijangka melibatkan penelitian lanjut oleh JAIS serta pihak berkuasa tempatan bagi memastikan semua operasi surau mematuhi garis panduan sedia ada. Pihak surau pula menegaskan bahawa mereka sentiasa mematuhi peraturan termasuk penggunaan pembesar suara luar yang hanya untuk azan dan iqamah serta menyeru orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau bertindak melampaui batas sementara siasatan dijalankan. Sementara itu, Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS memberi jaminan Surau Taman Seraya di Ampang kekal dan selamat digunakan
digunakan. Ekskuh Agama Islam Selangor Dr. Fahmi Ngah berkata, jemaah tidak perlu bimbang kerana surau itu sah, sudah lama dibina dan azan serta solat Jumaat adalah perkara biasa di kawasan tersebut. Katanya, kerajaan negeri dan MAIS akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba menimbulkan provokasi atau mengganggu keharmonian. Isu surau Taman Seraya ini menunjukkan kepentingan memahami sejarah, menghormati undang-undang agar keharmonian masyarakat majmuk yang telah lama terbina di Malaysia dapat terus dipelihara tanpa digugat oleh salah faham atau tindakan yang tidak bertanggungjawab. Sekian.